Ini 5 tips untuk jaga kesihatan jantung sebab bila jantung rosak, tak ada spare part untuk ganti. Pertama, jaga pemakanan, kurangkan makanan tinggi lemak tepu, gula dan juga garam. Lebihkan sayur, buah-buahan dan juga ikan yang kaya dengan omega 3 seperti salmon, ikan sardin, ikan kembung ataupun boleh ambil suplemen omega 3, okey? Kerana apa yang masuk dalam perut itu akan tentukan keadaan saluran darah kita. Kedua, kekal aktif. Senaman kekurang-kurangnya 30 minit 5 kali seminggu. Jalan cepat, naik tangga atau apa saja yang buat jantung bekerja sedikit lebih laju. Ketiga, tidur cukup dan kawal stres. Kurang tidur dan stres kronik ni boleh naikkan tekanan darah dan ganggu degupan jantung. Tenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam, jantung kita pun suka yang tenang-tenang. Okey, keempat, elakkan alkohol dan juga rokok. Kenapa? Nikotin ni merosakkan dinding saluran darah dan juga mempercepatkan penyempitan arteri. Tak ada shortcut, berhenti sepenuhnya jauh lebih baik daripada kurangkan sedikit. Kelima, buat pemeriksaan berkala. Cek tekanan darah, kolesterol dan juga gula dalam darah sekurang-kurangnya setahun sekali. Penyakit jantung ni senyap tapi boleh dicegah kalau kita tahu lebih awal. Mulakan sekarang sebab jantung ni kerja dia 24 jam tanpa cuti, jadi bantu dia kekal sihat. Ambil tahu, jangan keliru.